Dulu isu Rohingya di Malaysia sering dikaitkan dengan kemanusiaan. Hari ini semakin ramai rakyat bercakap tentang keselamatan, ekonomi dan penguatkuasaan. Bukan sebab rakyat Malaysia hilang simpati tetapi kerana semakin ramai merasakan keadaan sudah berubah. Kita kena faham satu perkara dulu. Rohingya merupakan kumpulan etnik Islam dari Myanmar yang telah lama berdepan diskriminasi dan konflik di negara asal mereka. Ramai yang melarikan diri untuk mendapat perlindungan di negara-negara jiran termasuklah Malaysia. Atas dasar kemanusiaan, Malaysia menerima kehadiran mereka walaupun negara ini bukan penandatangan Konvensyen Pelarian 1951. Namun selepas beberapa tahun, isu ini semakin kompleks. Jumlah pelarian dan migran tanpa dokumen yang semakin besar mewujudkan pelbagai cabaran baharu. Daripada isu pekerjaan kepada isu penempatan, hinggalah kepada isu keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang. Antara rungutan yang sering dibangkitkan rakyat ialah persaingan dalam sektor pekerjaan bergaji rendah. Sebenarnya ramai berpendapat kehadiran pekerja asing tanpa dokumen memberikan tekanan kepada pasaran buruh tempatan, terutamanya dalam sektor yang menawarkan gaji rendah. Selain itu, daripada juga kebimbangan mengenai kewujudan penempatan yang semakin padat di beberapa kawasan, keadaan ini kadang-kadang menimbulkan konflik sosial dalam komuniti setempat. Bukan semua kawasan menghadapi masalah yang sama, tapi bila kita sesuatu insiden berlaku, ia mudah menjadikan tular dan membentuk persepsi awam. Di media sosial pula, sentimen terhadap Rohingya semakin negatif. Sebahagian berpunca daripada kes-kes jenayah yang melibatkan individu tertentu. Tetapi dalam masa yang sama, ramai juga mengingatkan bahawa tindakan segelintir individu tidak boleh digunakan untuk menghukum keseluruhan komuniti. Cabaran terbesar hari ini ialah kerajaan mencari keseimbangan. Di satu pihak, Malaysia mempunyai tanggungjawab kemanusiaan. Di pihak yang lain pula, kerajaan juga perlu menjaga keselamatan negara, kestabilan sosial dan kepentingan rakyat tempatan. Sebab itulah isu Rohingya bukan lagi sekadar isu pelarian. Ia telah menjadi isu dasar awam, isu keselamatan dan isu ekonomi dan juga isu pengurusan migrasi. Jadi, apa yang rakyat mahu sebenarnya bukanlah kebencian. Apa yang rakyat mahu ialah penguatkuasaan yang jelas. Jadi, siapa yang mempunyai status sah, siapa yang tidak mempunyai dokumen dan siapa yang mematuhi undang-undang dan siapa yang melanggar undang-undang. Hakikatnya, isu Rohingya di Malaysia tidak akan selesai dengan emosi semata-mata. Ia memerlukan dasar yang jelas, penguatkuasaan yang tegas dan penyelesaian jangka panjang menjaga keseimbangan antara kemanusiaan dan juga kepentingan negara. Kerana pada akhirnya sesebuah negara yang stabil memerlukan dua perkara, belas ihsan dan juga ketegasan.